100 gram emas dalam masa setahun? Ramai yang anggap mustahil, tuan-puan. Hakikatnya, ia boleh dicapai jika kita ada strategi yang jelas. Bila dipecahkan kepada 12 bulan, ia bersamaan lebih kurang 4,800 sebulan. Kalau dipecahkan lagi, sekitar 1,200 seminggu. Untuk sesetengah orang, jumlah ini nampak besar. Tetapi bagi usahawan, profesional berpendapatan tinggi ataupun mereka yang benar-benar serius mau bina aset yang kukuh, angka ini sebenarnya sangat realistik. Biasanya cuma satu, disiplin, tuan-puan. Tanpa disiplin, duit akan habis pada gaya hidup. Kereta, makan luar, perbelanjaan yang beri kepuasan sementara tetapi tidak menambah nilai kekayaan. Dengan account gap, anda boleh tukarkan sebahagian keuntungan bisnes ataupun sebahagian pendapatan terus kepada emas secara konsisten. Setiap minggu, kita tukarkan sekitar 1,200 kepada gram emas dengan purata kenaikan harga emas sekitar 10% setahun. Selepas 52 minggu, anda akan capai sasaran 100 gram emas. Dan yang paling penting, ini bukan angka dalam akaun, tetapi aset sebenar yang boleh dipegang. Dengan disiplin, tuan-puan, 100 gram emas setahun bukan lagi mimpi, tetapi sasaran yang boleh dicapai oleh mereka yang benar-benar mahu melindungi dan membina kekayaan. Untuk bermula, anda boleh isi borang pendaftaran di bio saya. Saya akan bantu sebaiknya. Jom kita mula dulu. Pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.